Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma 'allamtana innaka antal jawwabul karim. Dan alhamdulillah tuan-tuan yang dimuliakan, kita mengucap syukur kerana dapat bersama sekali lagi pada malam ini dalam satu majlis muzakarah ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita sesuatu daripada kelebihan menuntut ilmu. Dan malam ini kita dengan tajuk yang mana dalam kitab ini di Mukadimah dia memberikan kita mengenai dengan kelebihan menuntut ilmu. Kerana ilmu adalah permata, ilmu adalah cahaya, ilmu adalah segalanya. Ada manusia tanpa ilmu, dia tak ada nampak laluan jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dalam dunia pun kalau kita tak tahu, kita tak boleh buat. Kereta rosak untuk pergi jalan, kita tak boleh nak usik, tak tahu kat mana rosaknya, apa yang masalah, kita tak ada ilmu. Jadi kita tak boleh buat apa. Kalau datang orang, dia perbaiki, diperbetulkan, dia tipu kita, kata cas dia sekian, kita terpaksa bayar. Kerana adalah berpunca kerana kita tak ada ilmu. Jadi dalam apa perkara kalau kita tak ada ilmu, maka kita akan meraba-raba. Lebih-lebih lagi ilmu yang lebih penting daripada segala ilmu, iaitu ilmu yang mengenalkan kita kepada pencipta kita, Allah. Ilmu kenal Allah. Sebab itu disebut man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal diri dia, dia akan kenal siapa Tuhan dia. Kita diri kita pun kita tak kenal. Kalau kita tengok kita, apa yang berlaku pada diri kita, setiap hari matahari akan terbit dan matahari akan terbenam. Matahari macam tu je, terbit, terbenam. Tapi dalam terbit dan terbenam memberikan satu kesan pada diri kita, yang mana dulu kita kanak-kanak, kita jadi dewasa, jadi orang berumur 30-an, 40-an, jadi tua, dan sampai akhirnya kita mati. Jadi bumi bergerak, matahari terus menyinari dengan siang dan datang malam, tapi keadaan kita berubah. Jadi kita tahu siapa kita, di mana datangnya kita, bagaimana kedudukan kita ini. Kalau kita tahu, maka kita kenal pencipta kita siapa. Sebab itu disebut ulama, man arafa nafsahu arafa rabbahu. Siapa kenal diri dia, dia kenal Tuhan dia, pencipta dia, Allah siapa. Jadi kalau hari ini dia tak kenal Allah, sebenarnya dia tak kenal diri dia. Bila dia tak kenal diri dia, maka dia salah guna. Dia salah mengambil apa faedah yang diberi dan digunakan bukan pada tempat. Disalah guna telinga, disalah guna mata, lidah, fikiran, segalanya untuk sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah. Kerana dia tak kenal siapa diri dia, maka akhirnya dia tak kenal siapa pencipta, Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itu kita kena ada ilmu. Macam baru ni kes nama Allah. Wah, semua orang gembira, kata mahkamah telah berpihak kepada kita untuk tidak lagi membenar orang bukan Islam menggunakan kalimah Allah.
Jadi kalau dulu Cina, India yang kata insya-Allah, sekarang tak nak kata insya-Allah lah. Kalau nak kata dia kena pergi Sabah, Sarawak sana. Yang beza kenapa? Beza Sabah, Sarawak di Semenanjung. Sana dibolehkan, sini tak boleh. Macam mana kita tengok kes ini, dan ada orang rasa ini satu kemenangan, ini satu kejayaan kita. Kita telah dapat mempertahankan kalimah Allah. Seolah-olah Allah ni bergantung kepada kita sangat. Kalau tak ada kita ni, tak tahu apa nak jadi dengan kalimah Allah ni. Silap-silap nanti kalimah Allah ni dia akan letak pada tok pekong kepada berhala-berhala. Maka orang kita akan keliru tamah yang dekat Batu Keh besar. Cuba dia letak kalimah Allah kat situ. Kita semua mengamuk turunkan kalimah Allah itu. Seolah-olah macam kita menganggap dia telah salah menggunakan kalimah Allah. Jadi kita bantah, tunjuk perasaan semua. Padahal apa kita nak hairan dengan mereka yang salah guna kalimah Allah ini? Kita bukan bergaduh dengan dia orang. Bukan masalah yang kita kata kita tak benar mereka menggunakan kalimah Allah. Allah tak berhajat kepada kita. Allah tidak tergugat sedikit pun. Bahkan kalau mereka guna kalimah Allah dengan kefahaman yang ada pada mereka, sebenarnya kita persoalkan mereka lah. Kita tanya, kalimah Allah yang kamu pakai ni, apakah kamu jujur? Betulkah kamu jujur? Kerana Allah ni, kalau kita sebut Allah, apa makna Allah? Allah ni satu zat yang tidak ada seumpamanya, setandingnya atau lebih daripada dia. Itu Allah. Kalau ada sama dengan dia, itu bukan. Kalau ada lebih daripada dia, itu pun bukan. Jadi Allah bukan zat yang boleh dipanggil ta'ala wujudu, tinggi kewujudan dia. Bukan satu kewujudan yang mereka faham. Jadi kalau kita rasa mereka nak guna juga kalimah Allah, kita tanya, kita panggil, apa Allah yang kamu faham? Kamu faham mengatakan Allah yang melahirkan makhluk, itu Allah. Karena kamu kata Allah ada anak. Dan tentu kamu nisbahkan anak Allah itu tidak dinamakan Allah, karena anak itu dilahirkan. Makna yang dilahirkan, makna dia ada yang melahirkan dia. Maka dia adalah zat yang bergantung kepada kelahiran yang melahirkan dia. Maka dia bukan Tuhan. Bagaimana kamu kata dia Allah, Tuhan, dalam masa yang sama dia melahirkan makhluk? Man dia makhluk. Ataupun dia, kamu kata dia Tuhan, tapi dia ada isteri. Isteri dia dah tentu kamu takkan panggil dia Allah, kerana isteri dia juga dilahirkan. Maka kamu telah mengkhianati kefahaman kamu. Kamu tidak tepat dan tidak jujur dalam kefahaman kamu mengenai Allah. Dia salah guna Allah yang dia percaya, yang dia faham, dia telah syirikkan, dia telah sekutukan. Dan kesalahan ini bukan satu kesalahan kecil. Kalau kita syirikkan dalam rumah kita, isteri ada 2 suami, tak boleh, kita tak boleh terima. Satu negara ada 2 raja, tak boleh. Macam mana nak memerintah? Dia mesti ada satu kuasa mutlak. Dan Allah yang kamu kata ini, yang kamu nisbahkan pada dia anak, isteri, satu khairat. Sebab itu Nabi cabar Nasara Najran untuk mubahalah, untuk berdebat dan bersumpah laknat. Orang Najran tak berani, kerana mereka tahu mereka telah melakukan satu penisbahan yang tidak jujur, mengatakan Allah ada anak, Allah ada isteri. Tidak. Jadi apa yang kita nak kecil hati ke, nak tersinggung ke dengan mereka yang telah mengkhianati kefahaman mereka? Lantaklah kau. Kamu nak percaya ada anak, ada isteri, itu satu pengkhianatan yang kita tidak rasa apa-apa letak, kerana dia khianat. Orang yang mensyirikkan Allah ialah
satu kesalahan yang Allah tak akan maafkan. Dan kita tak ada rasa, oh kalau kita takut jadi samar, takut jadi keliru anak-anak muda. Selesaikan masalah kesamaran ini. Bukan gaduh dengan dia orang. Selesaikan kesamaran. Macam mana nak timbulkan satu kefahaman sehingga tak ada orang rasa samar. Bagi dia faham betul Allah tu macam mana. Allah tu macam mana. Yang dikatakan Allah, bolehkah kita terganggu fikiran kita, akidah kita kalau orang datang beritakan Allah itu ada anak? Sedangkan kita tahu dalam mengenal Allah kita ada sifat-sifat wujud, sifat-sifat yang wajib pada Allah. Di sana dipanggil sifat wahdaniyah, iaitu keunggulan, kesendirian Allah. Kerana tak mungkin ada dua Tuhan. Macam kita satu syarikat, dua manager, dua pengarah urusan, masing-masing boleh buat keputusan atas kuasa yang ada, jadi bergaduh. Jadi sebab itu kita mesti ada satu yang atas, yang menguasai semua. Dan satu ni tak ada bincang dan tak ada kurang. Sebab itu bukan masalah dia yang kita jadi rasa terkilan atau terganggu, tak. Jadi orang yang percaya, yang nak gunakan hari ini, dia kata kita berjaya, dia seronok, kita telah, mahkamah telah berpihak kepada kita. Kita yang berhak untuk menggunakan kalimah Allah. Kita tanya balik, kau ni betul ke kenal Allah? Betul ke kenal Allah? Ataupun kenal macam tak kenal macam mereka? Kerana hari ini banyak orang, dengan sedar atau tidak, syirik sudah masuk sikit demi sikit, sudah bertapak dalam hati. Berapa ramai orang hari ini dia rasa sihat dia selama ini kerana dia jaga ubat lah. Dia rasa sembuhnya penyakit kerana doktor ni lah. Nasib baiklah jumpa doktor. Tak tahu apa jadi keadaan saya kalau saya ni lambat dibawa ke hospital. Tak tahu apa jadinya saya kalau saya tak dirawat. Nasib baiklah saya tahun ini, bulan ini, gaji saya dapat awal. Kalau tak tahu apa nak jadi kalau gaji tak ada. Kalau allowance tak ada, tambah beri pula tak bagi, tipu. Apa nak jadi? Jadi kita menjurus kepada syirik tu dah ada. Sedar tak sedar, cuma kalau ada pengajian agama sikit, kita dapat bertahan. Macam mana pun kita tahu yang kita sihat ni, dengan ubat, dengan doktor, kita ingat juga, kalau Allah tak bagi sembuh, ubat tak boleh buat apa, doktor tak boleh buat apa. Kalau tak ngaji, langsung tak ada Allah. Orang yang hati dia mempercayai kepada sesuatu, asbab yang boleh memberikan kesan tanpa ada kait dengan Allah, orang itu syirik walaupun dia tak semak berhala. Akidah macam tu masuk neraka tak? Jadi kita yang nak guna kalimah Allah, kenalkanlah, cuba tanya. Cuba tanya orang yang sebut nama Allah, sebelum Allah siapa? Sebelum Allah siapa ada? Sebelum segalanya Allah, sebelum dia akan kata saya tak tahu. Bila kata jawapan tak tahu, iman dia dah rosak, iman dia dah bahaya. Cuba tanya pula, kalau Allah nakkan Isa sebagai anak dia, boleh tak ada tak kuasa yang dia boleh ambil Isa sebagai anak? Boleh tak? Kalau Allah nak buat, apa kiranya boleh. Orang yang jawab macam ni, iman dia rosak. Kerana dia masih tidak selesai dengan pensyirikan dia pada Allah, masih syirik. Walaupun dialah yang menggunakan kalimah Allah, dialah yang memperjuangkan sehingga akhirnya mahkamah luluskan dan tak beri kebenaran, tapi dia masih lagi tak tahu yang Allah itu tidak mungkin ada baginya syirik. Allah itu tidak mungkin ada baginya dahulu. Jadi sebab itu tuan-tuan yang dimuliakan, ni benda bukan isunya. Saya rasa bukan isu nama Allah untuk kita perjuangkan. Yang sebenarnya isi dia ini kefahaman mengenal Allah. Cuba tanya sifat ma'ani. Apakah sifat ma'ani
yang wajib pada zat Allah. Yang disebut kudrat, kudrat itu apa? Iradat, iradat itu apa? Samak, samak itu bagaimana? Basar, basar itu bagaimana? Kenal itu. Kalau kita kenal sifat-sifat ini, yang kita kata kudrat ialah satu kuasa yang azali, qadim, yang kekal, dipanggil baqa selamanya. Dan itu sifat yang kita akan jumpa dalam kitabnya. Dia akan bagi, kita akan seimbas selalu dalam masalah. Inilah yang perlu diterapkan, perlu dipertekankan. Jadi kalau anak-anak kita ada akidah yang betul, tak heran kalau diletak kalimah Allah pada top ekor yang besar dekat batu kif, kita tak heran. Kita takkan kata turun nama Allah, lantaklah dia. Bahkan di satu zaman, satu orang Quraisy, satu orang Arab Yamamah, bukan Quraisy, Arab Yamamah, dia namakan anak dia Rahmanul Yamamah. Rahmanul Yamamah, Rahman ni nama Allah, letak pada anak dia. Maka anak dia jadi pucat, jadi tak boleh hidup, macam gelap. Satu hari dia bawa keluar dengan tak semena-mena, datang kilat memancar dan menyambar, akhirnya terbakar, harus mati macam tu. Kerana ini bukan hak manusia, ini Allah. Sebab itu kita betulkan akidah kita, teruskan akidah kita. Itu yang lebih penting daripada kita berbalah dengan mereka-mereka. Kerana dah lama nama-nama Allah ni dipakai semenjak sekian zaman sebelum datangnya Islam. Jadi mereka syirikkan Allah dengan berbagai-bagai kesyirikan, dan itulah yang baginda bawa untuk membersihkan manusia ni daripada segala bentuk syirik. Jadi akidah sifat 20 yang menjadi satu di teras pengajian ulama-ulama selepas 300 hijrah yang pertama sampai hari ini, membela dan menyelamat akidah manusia daripada tercalar dengan sesuatu kesyirikan. Jadi itu yang kita atasi, selesai masalah ni. Jadi tuan-tuan yang mulia, saya nak balik kepada kitab kita malam ni. Saya balik pada apa yang kita kata tentang kelebihan ilmu. Saya ambil sikit sebelumnya dalam surat 9, baris yang ke-6. Saya pergi balik kepada satu hadis dalam kita sebut tentang kelebihan menuntut ilmu. Dan lagi sabda Nabi SAW, man ja'al mautu wa huwa yatlubul ilma liyuhyiya bihil islam wa bainahu wa bainal anbiya'i fil jannati darajatun wahidatun. Man ja'al mautu wa huwa yatlubul ilma yuhyiya bihil islam wa bainahu wa bainal anbiya'i fil jannati darajatun wahidatun. Artinya, barang siapa datang akan dia maut, mana siapa yang mati. Ni mati ni akan datang pada semua orang, tak kira lah siapa pun, semua akan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Dan dah ditetapkan, kita bila masuk saja dalam kandungan ibu 4 bulan, kita punya kedudukan kita bersaiz segenggam dalam bentuk daging, daripada air mani jadi setitik darah, jadi seketul daging sebesar segenggam. Maka masa itu malaikat akan tiupkan roh. Apa yang pertama-tama catatan dia ialah rezeki manusia itu sendiri. Ditulis banyak mana apa rezeki yang dia dapat. Ada orang daripada lahir sampai mati, rezeki dia sentiasa cukup, berlimpah lagi. Ada orang daripada lahir sampai mati tak pernah cukup, melarat. Ada kala cukup, ada tak cukup, dan berbagai. Itu ketetapan. Yang kedua ialah ajal. Ada kala ajal datang lebih awal daripada ibu yang melahirkan dia, lebih awal daripada bapa, kadang-kadang lebih awal daripada atuk dan sebagainya. Itu ajal. Yang ketiga, amal. Apa nak buat urusan kita ni, besok
dosa tiap-tiap hari sampailah berapa hidup kita semua dah ditetapkan. Sebab itu kadang-kadang kita lain rancangan kita, lain jadinya. Ada benda itu telah menjadi ketetapan. Dan yang ketiga, yang keempat ialah kebahagiaan atau kecelakaan. Dah siap ditetapkan celaka dan bahagia. Itulah maut. Yang mana sampai masa matilah. Jadi dia kata di sini, man ja'al maut wa huwa yatlubul ilm liyuhyiya bihi al-Islam. Barang siapa datang akan dia maut, datang mati. Maut ni akan mati. Maut tu pun akan mati. Maut yang datang pada kita ni, dia akan mati. Bila? Bila semua ahli syurga dah masuk dan ahli neraka dah tetap, tak ada lagi dah. Neraka jahanam pun dah tutup, maka Allah akan datangkan maut dalam bentuk seekor kibas. Dan Nabi Yahya alaihi salatu wassalam diberi penghormatan untuk menyembelih maut. Apabila maut disembelih, maka berakhirlah riwayat maut. Tak ada lagi maut. Yang duduk dalam syurga duduklah selamanya. Tak ada akhirat, selamanya. Yang duduk dalam neraka selamanya. Sampai kalau Imam Ghazali dalam kitab dia sebut, kalau dunia ni dipenuhi dengan bijian sawi dan seekor burung ditakdirkan hidup dia, datang 1000 tahun ambil satu, 1000 tahun ambil satu, habis. Masih lagi tak habis hari-hari kita dalam syurga. Kekal selamanya. Kemudian baru ni ada satu orang SMS kat saya. Dia hantar, Ustaz, betulkah kita ni boleh minta apa saja dalam syurga? Saya kata ya boleh. Dia hantar lagi, kalau kita minta nak jadi Tuhan boleh tak? Ni yang bengong ni. Saya kata kamu ni dah syirik. Bukan kata syurga nak masuk ni. Ini tahu tak Fir'aun? Dulu dia mengaku jadi Tuhan, yang masuk neraka tak keluar. Tak ada soalan. Sampai kadang-kadang macam soalan bodoh. Boleh dia terfikir kata, apa dia nak minta dalam syurga nanti? Minta jadi Tuhan je lah. La ilaha illallah. Bahlul. Jadi tuan-tuan yang mulia, maut, dia kata di sini, artinya barang siapa datang akan dia maut padahal ia menuntut ilmu. Subhanallah. Kita ni mudah-mudahan ada dalam kumpulan ini. InsyaAllah mudah-mudahan inilah kita dalam ni. Walaupun kita sibuk kerja dalam mencari rezeki yang halal untuk kita biaya hidup, supaya dapat kita mentaati perintah Allah. Dalam kesempatan yang ada, maghrib dengan isyak, kita korbankan segala dunia kita. Kita pergi menuntut ilmu, cari, tanya, belajar dan sebagainya. Mudah-mudahan apa yang disebut di sini, kita satu daripadanya. Apa disebut? Dia kata, barang siapa datang akan dia maut padahal ia menuntut ilmu, supaya menghidupkan ia dengannya akan agama Islam. Itu tujuannya. Kenapa menuntut ilmu? Bukan hanya untuk dia beramal seorang dia, tetapi untuk dia menegakkan Islam, untuk mempertahankan Islam, untuk memperjuangkan Islam, untuk dia mengusahakan supaya Islam ini berada di tahap yang tinggi. Tujuan dia untuk agama, untuk menghidupkan Islam. Satu maksud yang cukup luas. Memang tak semudah untuk orang terima, kerana Islam ni Allah buatkan bagi Islam berbagai-bagai musuh yang dikeliling dengan berbagai-bagai halangan sekatan. Kalau tidak, tak mudah baginda datang untuk berdakwah agama pada kita. Bukan Allah tak boleh buat. Bila baginda berdakwah, baginda diberi sokongan langsung oleh Quraisy. Boleh. Baginda boleh minta, ya Allah, jangan ada seorang pun yang anti saya.
Jangan ada seorang pun yang menentang saya. Sebab itu baginda ditawar untuk menjadi nabi yang kedudukan dia manusia biasa, atau nabi yang kedudukan sebagai raja. Kau pilih mana kau nak. Kau nabi yang taraf kau biasa saja macam orang lain, ataupun kau nabi tapi kau berkedudukan sebagai seorang raja yang mesti ditaat, dipatuh, tak boleh menyalahi. Mana nak? Baginda pilih untuk menjadi nabi yang taraf dia biasa. Jadi itu baginda, makna baginda pilih jalan sukar, jalan yang penuh dengan liku-liku, yang penuh dengan keadaan yang mencabar. Jadi bukan senang. Allah nak tunjuk keindahan Islam, kecantikan Islam, kesyumulan Islam, kehebatan Islam. Memang Islam ini indah, cantik. Kalau kita duduk fikir-fikirkan, subhanallah. Sembahyang, subhanallah, satu nikmat. Puasa, satu nikmat. Kita ada duit, kita keluarkan zakat, satu nikmat. Karena bila kita bagi zakat ni, kita bagi pada orang miskin, betapa dia suka kat kita. Orang miskin suka kita. Orang miskin tak akan rompak rumah kita, tak akan bertindak untuk membunuh kita, kerana kita ambil hal dia. Tapi kalau kita kaya, dalam masa yang sama kita sombong, kita angkuh dan bongkar, jadi siapa nak suka kat kita? Jadi sebab itulah Islam ni cantik sekali. Lepas tu dia kata di sini, padahal ia menuntut ilmu supaya menghidupkan ia dengan dia akan agama Islam, maka adalah antaranya dan antara anbiya, itu nabi-nabi itu di dalam syurga suatu darjat jua, beza satu tingkat dia. Atas nabi kau bawah, itu beza dia. Nabi itu kerana orang yang terpilih, tak ada orang lah boleh lantik diri dia untuk jadi nabi. Dia di atas. Kamu ni orang kebanyakan biasa berada di tingkat bawah. Tapi tingkat bawah pun bukan bawah sangat, bukan bawah mana, satu tahap yang tinggi, satu darjat yang tinggi daripada kalangan manusia. Jadi satu anugerah Allah kepada orang yang menuntut ilmu. Saya pergi lagi, dia kata di sini, dan kata Abu Darda radhiyallahu anhu, la'an ata'allama mas'alatan ahabbu ilayya min qiyami lailatin. La'an ata'allama mas'alatan ahabbu ilayya min qiyami lailatin. Artinya, demi Tuhanku, sebenarnya bahawa aku belajar ilmu akan suatu masalah itu terlebih kasih kepadaku daripada mendirikan ibadat semalam-malam. Dapat menuntut ilmu itu lebih besar daripada ibadat dan ibadat. Walaupun satu orang beribadat sepanjang malam, tapi satu orang tadi dia menuntut ilmu untuk mencari penyelesaian dalam satu-satu masalah. Saya pergi lagi. Dan lagi kata Abu Darda radhiyallahu anhu, al-alimu wal muta'allimu syarikani fil khair wa sa'irun nasi umajun la khaira fihim. Al-alimu wal muta'allimu syarikani fil khair wa sa'irun nasi umajun la khaira fihim. Artinya, bermula orang yang alim dan orang yang belajar ilmu itu bersekutu, keduanya di dalam kebajikan. Masing-masing sedang buat kebajikan. Orang menuntut, dia belajar, itu satu kebaikan. Orang alim yang mengajar pun satu kebaikan. Masing-masing dalam perjuangan. Dan segala manusia yang lain, belajar tidak, mengajar tidak, apa pun tidak, yang lain daripadanya itu sejahat-jahat manusia yang tiada kebajikannya pada mereka. Orang yang hidup tak belajar, dunia. Walaupun dia bijak ekonomi ke, bijak apa ke, tapi agama tak belajar. Tak cuba nak mendalami, tak cuba nak mendekati, tak cuba nak tahu, tak cuba nak faham. Macam contohnya hukum Allah wujud, kita tak ada rancang. Kenapa?
cubalah tanya ulama-ulama. Ulama-ulama cuba fahamkan, majlis fatwa beritahu dan pihak atasan sebenarnya wuduk ini tidak akan mengundang sesuatu yang akan merugikan. Macam mana seorang ulama di Brunei, dia jawab apabila dikatakan Brunei telah isytiharkan untuk menjalankan hudud, nanti akan berlaku pelancong tak berani masuk, takut dan ekonomi akan terganggu dan sebagainya. Maka dia jawab, kalaulah hudud itu akan menyempitkan, maka bagaimana negara-negara yang ada hudud hari ini, orang masuk selesa, lebih aman, lebih tentera, tak ada rasa nak dirompak dan sebagainya. Tak ada masalah, kerana hudud ni dia menyelamatkan. Tapi jangan langsung merancang pun tidak, apa pun tak nak langsung sekurang-kurang kata kita akan usaha, kita akan ke arah menegakkan, memperjuangkan, kerana Allah tahu apa yang tepat dalam penyelesaian masalah. Dan kita pergi lagi sikit. Dan kata Abu Darda, kun aliman au muta'alliman au mustami'an wa la takun ar-rabi'a fatahli. Dan kata Abu Darda, kun aliman au muta'alliman au mustami'an wa la takun ar-rabi'a fatahli. Artinya, jadikanlah dirimu itu alim. Kita kena jadi orang alim. Tapi mungkin agak terlajak lewat anak-anak kita, sasarkan dia. Kita tekad usaha anak-anak kita untuk dapat belajar. Antara dia belajar agama, ada orang belajar tahfiz, sekolah agama. Manalah tahu kalau satu masa nanti anaknya akan jadi orang yang sangat berguna dalam masyarakat. Sentiasa hidup dia seperti cahaya yang menyuluh hidup masyarakat kepada lampu-lampu, kepada cahaya-cahaya petunjuk. Dia kata di sini, jadikanlah dirimu itu alim, atau orang yang belajar ilmu. Belajar tak boleh mengajar, belajar. Atau orang yang mendengar, orang yang mengajar ilmu. Kita tak dapat, kita datang dengar je lah. Tiap-tiap malam datang, tak ada telinga, cari mana tiang atas kipas, sandar, latang lelah tidur. Yang penting kita dengar. Jangan kamu jadikan diri kamu itu orang yang keempat. Mengajar tidak, belajar tidak, dengar pun tidak. Yang lain daripada yang tiga itu, maka jadi binasalah kamu. Memang binasalah tuan. Kalau tengok hari ni orang tak menuntut ilmu, orang tak ada ilmu agama, semayang pun tak. Semayang tak. Kalau tak semayang ni tuan-tuan, apa makna hidup kalau tak semayang? Kita tak sujud kepada Allah. Syaitan yang dikutuk laknat dan tak sujud ada. Ini betapa laknat manusia kalau tak sujud kepada Allah. Jadi sebab itu tuan-tuan yang mulia, kalau kita tak belajar, kita satu yang merugikan. Lain dia kata sini, dan kata Aqa, majlisu ilmin yukaffiru sab'ina majlisan min majalisil lahwi. Majlisu ilmin yukaffiru sab'ina majlisan min majalisil lahwi. Artinya, perhimpunan orang yang duduk belajar ilmu itu, yaitu menghapuskan akan 70 perhimpunan orang yang duduk daripada tempat duduk orang yang main-main, orang yang leka dan lain-lain. Kalau kita tak datang masjid, macam-macam boleh jadi, berkata merayak kita. Tapi alhamdulillah kalau duduk di masjid selamat. Jadi segala-gala pandangan mata selamat, telinga kita selamat, otak kita pun selamat bila kita duduk dalam suasana belajar. Kalau di luar sana, macam-macam lah yang kita akan salah. Berbagai-bagai, kadang-kadang mata kita pantang lalu, tengok, padahal isteri dah ada kat rumah, tengok lagi. Jadi memang tak puas, nak tengok, dan berbagai-bagai lagi. Kita ni belum sampai tahap ujian Allah, yang mana Allah uji sahabat.
dengan ujian-ujian yang mana Nabi kata satu daripada 7 golongan yang akan duduk di bawah naungan aras, rajulun da'athu imra'atun zatu mansabin wa jamalin wa qala inni akhafullah. Seorang lelaki yang digoda oleh perempuan yang cantik, berharta, dan dia kata pada perempuan tadi, saya takutkan Allah. Ini bukan goda lalu je kita dah hilang macam-macam perhatian. Belum goda lagi, tak tahu iman kita macam mana. Jadi sebab itu tuan-tuan, macam mana nak jaga iman ni? Datang masjid lah, datang pengajian. Maghrib Isyak datang lah. Tak kira malam Jumaat ke malam apa tu. Sehingga orang malam Jumaat yang dia datang Yasin, ini datang setiap malam tuan-tuan. Korbankan masa, korbankan sekejap. Kalau isteri tak ada apa urusan rumah, so datang mengaji, dengar. Mudah-mudahan tuan-tuan terbina kita punya fikiran kita kepada sesuatu yang baik, apa yang kita belajar dan apa yang kita sampaikan. Saya pergi lagi, dia kata di sini. Dan kata Sayyidina Umar, ini Umar kata, dan kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, mautu alfi abidin qa'imil laili wa sa'imin nahari ahwanu min alimin basirin bihalalillahi wa harami. Mautu alfi abidin qa'imil laili wa sa'imin nahari ahwanu min alimin basirin bihalalillahi wa harami. Artinya, mati 1000 orang yang abid, orang yang ibadat, yang mendirikan ibadat semata-mata dan puasa sehari-hari itu, tiap-tiap malam ibadat, tiap-tiap siang berpuasa. Berapa orang? 1000 orang mati. Terlebih mudah, maknanya tak ada apa hal, benda tu biasa saja, matilah. Terlebih mudah daripada matinya seorang yang alim, yang mengetahui ia akan barang yang dihalalkan Allah Ta'ala dan yang diharamkannya, berbanding dengan matinya seorang alim. Itu bila ulama mati, Allahu Akbar, bagaimana kita tengok keadaan dia. Satunya, tak ada lagi dah ulama-ulama yang menjadi pelapis-pelapis. Bila mana tokoh-tokoh tertentu, alim ulama yang hebat-hebat dia meninggal, tak ada pengganti, maka keadaan macam mana? Tuan-tuan tengok bagaimana kehidupan di negara-negara yang tak ada ulama, tak ada orang bimbing. Kalaupun negara itu maju, orang hidup di Jepun, orang hidup di Korea, orang hidup di negara-negara yang maju dan canggih, tapi tak ada mereka, bukan kata ulama, agama pun tak ada. Hidup mereka tuan-tuan kosong. Hidup mereka tak ada apa. Yang tahu perut mereka je. Sanggup mereka bunuh, sanggup mereka buat itu dan ini, berbagai-bagai. Jadi kerana tidak ada agama. Sebab itu kita hidup ni jangan renggang, jangan jauh daripada alim ulama. Moga-moga kita mendapat bimbingan untuk dipimpinnya kita, dibawanya kita ke jalan untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Saya bagi lagi sikit. Dan kata Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, talibul ilmi afdalu min salatin nafilati. Talibul ilmi afdalu min salatin nafilati. Artinya, bermula menuntut ilmu itu terlebih afdal daripada berbuat solat sunnah. Menuntut ilmu, syahadat. Ketahui olehmu, hai segala orang yang menuntut ilmu, kerana akhirat itu, bahawasanya segala ayat Al-Quran dan segala hadis Nabi SAW dan segala perkataan ulama dan sahabat Nabi SAW yang menyebutkan ilmu dan kelebihan orang yang menuntut ilmu dan kelebihan orang yang mengajar ilmu itu, hanya sungguhnya murad dengan ayat itu, yaitu ilmu yang memberi manfaat pada agama. Maksud ilmu ialah ilmu agama.
dan ilmu yang memberi manfaat di dalam akhirat, seperti yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Ubad dan lainnya yang telah tersebut dahulu. Maksud ilmu yang kita kata ilmu agama, ilmu mengajar kita sembahyang, ilmu mengajar kita halal dan haram, ilmu mengajarkan kita untuk hidup. Kerana kita ada ibadat, kita ada muamalat, kita ada munakahat, kita ada jenayah. Hidup kita poin asas ialah ibadat. Ini maksud hidup, pengabdian diri kepada Allah. Bila kita dah jalan dengan maksud ini, kita perlu kepada muamalat, urusan untuk mendapatkan nafkah hidup, rezeki, nak kerja, nak dapat apa, daripada pencarian kita, nak berniaga, macam mana cara nak berniaga. Bila dah ada muamalat, sampai masanya kita untuk munakahat, kahwin. Kerana hidup kita ni tak ada makna tanpa kahwin, kena kahwin, supaya masing-masing ada peranan dan tanggungjawab. Kerana kita ni tak ada manusia dua jantina, dua sekali ada kat dia. Dia laki-laki, dia perempuan, sebab tu dia tak kahwin. Tak boleh. Khunsa pun, khunsa ni apa? Khunsa ni ialah yang ada pada dia tak laki-laki, tak perempuan, tu khunsa. Kalau ada dua-dua misi satu, kalau berfungsi satu, yang satu tu tak pakai. Jadi kita mesti kahwin. Kalau boleh kahwin lebihlah. Itu atas kemampuan. Kalau dah tak boleh lebih, cukup makan satu je lah. Tapi yang penting kena kahwin. Kerana kahwin ni selamat. Dia mengelakkan kita daripada fitnah, membawa kita kepada hidup yang lebih baik. Sebab itu Allah wujudkan Nabi Adam dengan isteri. Tak Allah hantar Nabi Adam seorang, Allah hantar isteri dia untuk sama-sama. Sebab itu kenapa kita berhimpun di Arafah saban tahun dan menjadikan satu rukun penting dalam haji? Kerana ianya mengingatkan kita pada pertemuan Adam dan Hawa. Bila bertemu dua manusia ni, lengkaplah apa yang nak disebutkan sebagai khalifah. Ada peranan yang ada masing-masing. Tak lengkap hanya pada laki-laki dan tak hanya pada perempuan. Seimbang Allah bagi, bergerak bersama, maka wujudlah silsilah khalifah bumi ini sebagai manusia yang dipilih oleh Allah SWT. Baik itu kena hidup, kena kahwin. Bila kahwin, kadang-kadang ada sengketa, ada masalah. Tak semua orang bila kahwin selesai, kadang-kadang masalah datang. Maka di sana ada jenayah. Ada jenayah yang akan menyelesaikan masalah. Jadi itulah apa yang dikatakan ilmu yang syumul, yang disebut sebagai Islam. Tuan-tuan yang mulia, dia kata di sini, bermula ilmu yang memberi manfaat itu, seperti yang disebutkan oleh Sayyidi Abdullah Al-Haddad, Imam Abdullah Al-Haddad. Dahulu itu di dalam kitab yang disebutkan di dalam Ihya Ulumuddin, dan ilmu yang tersebut di dalam kitab Al-Arba'in Al-Usul, dan ilmu yang tersebut dalam kitab Minhajul Abidin, kitab Imam Ghazali, dan ilmu yang disebut dalam kitab Bidayatul Hidayah, disebut kitab Imam Al-Ghazali, dan ilmu yang disebut di dalam kitab Mukhtasar Ihya yang hamba terjemahkan di dalam kitab ini, yakni kitab Min Asyarus Salikin, dan ilmu yang disebut dalam kitab Hidayatul Salikin yang hamba terjemahkan daripada kitab Bidayatul Hidayah dan lainnya. Ini semua dikatakan ilmu yang dimaksudkan ialah ilmu yang membawa kepada maksud tadi, iaitu ibadat yang kita, muamalat yang kita, munakahat yang kita, jenayah dan sebagainya. Dan demikian lagi segala kitab ilmu tasawuf, semuanya itu iaitulah ilmu yang memberi manfaat, kerana kitab tasawuf itu telah terkandung di dalamnya ilmu usuluddin dan ilmu fiqh yang fardu ain, yang tiada daripada mengetahui akan dia oleh orang yang suluk, jadi orang yang menjalani jalan ke akhirat, yang menyampaikan ke dalam syurga, dan menyampaikan kepada ma'rifatullah, ma'rifah akan Allah, dengan mengetahui sebenar-benarnya yang membawa takut kepada Allah. Jadi tuan-tuan yang mulia, itulah
apa yang kita nak, yang kita maksudkan dengan pengajian kita ialah untuk kita mendalami ilmu-ilmu ini, supaya dengan adanya ilmu-ilmu ini akan menjadilah kita orang yang sempurna. Dan saya pergi lagi sikit. Dan dari kerana inilah kata Imam Malik, man tasawwafa walam yatafaqqah faqad tazandaqa, wa man tafaqqaha walam yatasawwaf faqad tafassaqa, wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Subhanallah. Ini kata Imam Malik, Imam Darul Hijrah. Dia kata apa? Man tasawwafa walam yatafaqqah faqad tazandaqa, wa man tafaqqaha walam yatasawwaf faqad tafassaqa, wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Artinya, barang siapa menuntut ilmu tasawuf, ilmu hati, dia belajar ilmu hati supaya hati jadi jujur, hati jadi takut pada Allah, hati tidak sombong, hati tidak angkuh. Hati ini bukan ketul daging tu, maknawi yang ada dalam diri kita. Itu yang kes masalah jantung ke hati. Karena orang Arab memang betul, dia jantung tu disebut hati. Hati tu bukan disebut hati, disebut kabid. Kalau kita tunjuk dia punya gambar jantung, ini apa? Dia kata ini hati. Kita tunjuk bahagian hati pula, ini apa? Ini kabid. Kita pula kabid tu kita panggil dia hati. Dan jantung tadi yang mengembang, menggerakkan, itu kita panggil jantung. Jadi sebenarnya bukan ketul daging tu, bukan ketul daging, tetapi makna seperti mana dalam diri kita ni ada roh. Roh ni kat mana duduk? Dalam diri kita ada malu, kat mana duduk? Jadi ada beberapa perkara yang ada dalam diri kita, dia dipanggil benda yang maknawi. Jadi orang yang belajar ilmu tasawuf, dia belajar macam mana cara nak bentuk hati. Dia adalah cara-cara dia. Dia akan suluk, singa-singa suluk. Dia tak akan makan benda yang berdarah. Dia akan duduk berasingan diri dengan berzikir sekian jumlah. Dia tasawuf. Jadi kata Imam Malik, barang siapa menuntut ilmu tasawuf dan tiada ia menuntut ilmu fiqh yang fardu ain itu, ilmu fiqh dia tak belajar. Ilmu fiqh apa? Tentang kebersihan, tentang najis, tentang istijah, tayamum, solat, perkara yang batalkan solat, zakat, haji dan berbagai-bagai. Itu fiqh, dia tak belajar. Dia belajar hati saja. Dia nampak hati, jaga hati. Maka Imam Malik, apa kata Imam Malik? Maka saja jadi zindiq. Orang ini boleh jadi zindiq. Zindiq apa? Kafir. Macam mana boleh jadi kafir? Ialah bila tak sembahyang. Tak sembahyang. Dia apa nak kata? Dia kata sembahyang bukan wajib. Yang maksud Allah, kita ingat Allah, kita kepada Allah. Lepas tu satu orang, dia datang ikut pengajian saya di Kampung Baru. Dia kata dia dulu dia pergi ngaji dekat Zoo. Ada Nabi Melayu. Dia ajar ilmu Allah ni seputih kapas. Kemudian tak perlu sembahyang, cuma pakai niat. Tapi dia kata ingat-ingat dia bila bulan Ramadan, dialah yang Tok Guru tu suruh pergi beli nasi bungkus. Nak makan 3 hari, dialah beli. Belajar ilmu hati konon sampai tak sembahyang. Jadi kalau Imam Malik kata jadi zindiq, jadi kafir, betul. Kalau tak sembahyang satu hal,
dengan kata tak wajib sembahyang, kafir. Kalau satu orang kata saya tak wajib sembahyang, kafir. Walaupun awak tak menafikan benda lain, tak wajib sembahyang. Puasa tu saya tak wajib puasa. Kalau dia tak puasa, tak kafir. Sebab tu orang tanya, ni macam mana bapak yang tak sembahyang jadi wali? Sembahyang tak pernah, jadi tiba-tiba bila anak dia kahwin, dia je diwalikan anak. Sah tak? Sah. Dan dia fasik. Fasik tak kafir. Orang tak sembahyang tak kafir. Sebab itu isteri-isteri bila tengok suami tak sembahyang, apakah perlu nak minta cerai? Ya, tak payah cerai. Cerai bawa. Kita dah pujuk, dah beritahu abang, pergilah sembahyang. Dia kata ikutlah, aku nak sembahyang, tak sembahyang, aku kacau apa? Dia tak nak sembahyang. Jadi dia rasa susah hidup macam mana. Dia melayan karenah nafsu suami, yang suami tak sembahyang. Tak ada masalah. Kau isteri taat je pada suami, dia tak sembahyang, itu dia dengan Allah. Jangan kata saya menanggung dosa awak tak sembahyang. Siapa kata menanggung? Tak ada siapa menanggung. Bapak yang mati itu tak menanggung anak dosa anak tak sembahyang. Melainkan bapak tu pesan, kalau kau pesan nanti kau jangan sembahyang tau, macam bapak je. Tak ada menanggung. Kalau bapak dah hajar, dah habisan, dia tak sembahyang, tak ada masalah. Jadi bukan nak minta cerai, jangan minta cerai. Dia nak minta cerai, mabuk, balik mabuk, dia pernah minta cerai, tak nak hidup dah. Tak. Biarlah dia nak mabuk ke, dia nak apa ke. Ini dengar kita nak kahwin, satu lagi minta cerai. Sedangkan dia si mabuk pun tak disuruh minta cerai, yang tak sembahyang pun tak disuruh minta cerai. Ini nak kahwin satu lagi, baguslah. Ringanlah kamu, sampai malam pun rehat. Jadi masalah dia bukan apa, dia buat dosa tu lain, mengingkari kewajipan tu habis. Sebab itu Imam Malik kata ni, orang yang belajar tasawuf ni, belajar nak rendahkan diri, belajar tidak nak jadi sombong, belajar tidak nak menunjuk-nunjuk, belajar nak sabar, tiba-tiba jadi fasik, jadi kafir, tak jadi nahas. Ini masalah besar, bahaya besar. Dan itu kata, dia kata fakat tazandaka, hanya saja jadi zindik. Zindik ni kafir. Kemudian dia kata lagi, barang siapa yang menuntut ilmu fiqh, kita belajar fiqh, macam kita belajar fiqh, kita belajar halal, haram, sah, batal, semua kita belajar. Kita kata benda ni boleh, sembahyang ni sah. Kalaupun sebelah rumah, masjid ada kat sini, kita sembahyang kat rumah, sah. Sembahyang last waktu, sah. Azan dah dengar, kita ingat tidur tak habis lagi, lajaklah tidur, tarik selimut, tutup, tidur, jaga pukul 8, bangun Allahu Akbar, sah tak sah? Tapi kalau begitulah sentiasa, dia memudah-mudahkan. Sembahyang pakai biasa pun boleh, seluar pergi pasar, seluar pergi main, pakai sembahyang sah, selagi tak ada najis sah. Pakai barang curi pun sah. Hidup, makan, rezeki, tipu orang pun sah. Jadi segi pendekatan fiqh, orang pakai emas pun sembahyang sah. Dia pakai rantai emas, Allahu Akbar, sah sembahyang. Dia pakai cincin emas, tambah lagi kaya sekarang ni, jam emas, Allahu Akbar, sembahyang sah, tak ada masalah. Jadi dia tahu ke, dia kata ini fiqh, kata sah. Dia ambil pendekatan cari jalan mudah, yang mana selagi boleh dia nak buat yang mudah-mudah je. Jadi kata di sini, barang siapa menuntut ilmu fiqh tapi tiada menuntut ilmu tasawuf, ilmu hati tak lah. Mana ilmu takwa tak belajar. Kalau ilmu takwa ni takut pada Allah, fikirkan aku ni makan nikmat Allah, hidup atas rezeki Allah, tapi tak sujud sembah Allah seperti mana yang Allah nak. Jadi kita pun tak fikir jauh. Kita fikir Nabi SAW, kalau nak ikut senang, sebenarnya lebih senang dia daripada kita. Tapi kalau kita baca sejarah, lebih susah Nabi daripada kita. Sampai kena ikat perut dengan batu, kita tak nak ikat perut. Pantang rasa lapar sikit pun bangun keluar, merangkak, dan tak ada asap, mencari asap. Dengan tengah malam bangun basah, kena sebatang dua, tidur balik. Kita punya keadaan senang sangat.
Jadi kenapa Nabi buat macam tu? Fikih. Maka itu tasawuf. Fiqh ada belajar tasawuf. Selesai. Ini tak belajar tasawuf. Dia belajar fiqh je. Apa jadi? Maka dia kata, dan tiada menuntut ilmu tasawuf, maka senya jadi fasik. Dia buat mudah-mudah. Semayang tak kepiah pun boleh. Semayang pakai baju tangan pendek pun boleh. Asalkan pakai seluar tutup lutut, pakai baju tangan pendek, gulung kain kat dada pun dah boleh dah. Jadi kita buat mudah-mudah je. Kerana dia tak baca. Kita nak menghadap Allah. Kalau dunia pun kita nak menghadap gajian dunia, macam mana cara kita pemakaian yang perlu kita pakai? Ini kan Allah, pakailah bagi sopan, pakai bagi elok, bagi lebih memberikan kita tambahan pahala. Pakai jubah, kuang-kuang dah ada dah, dah berani. Dulu nak pakai jubah takut. Kata, lebihkan kau ni pakai jubah. Sekarang dah biasa. Semua pakai jubah, kita bertukar. Tak ada baju Melayu dah, pakai jubah terus. Tiap malam maghrib pakai jubah. Pakai kelayak, kepiah putih, jangan yang hitam tu. Hitam saya ni. Pakai yang putih. Datang masjid. Sikit demi sikit tingkat maju. Dia kata di sini, kalau kita tak jaga tasawuf, kita jadi fasik. Dan barang siapa menghimpunkan antara keduanya, tasawuf pun dia belajar, fiqh pun dia belajar, maka saja jadilah ia ulama yang muhaqqiq, orang yang dapat mentahqiq, iaitu yang arif billah, yang kenal dengan Allah. Iaitulah yang dinamakan ulama ahli sufi, yang menghimpunkan mereka antara syariat, tariqat dan hakikat. Jadi nak dapat tiga-tiga, kita nak dapat ilmu syariatnya, tariqatnya, hakikatnya, kena ikut dia step. Jadi tuan-tuan yang mulia, itulah yang dapat kita sama-sama berhimpun pada malam ini, dengan kita dengar sedikit daripada muzakarah kita tentang perkara yang kita perkatakan. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita taufik untuk kita amal dan sampaikan. Jadi saya rasa cukup sampai di sini, dan sebelum saya tutup majlis, saya buka ruang untuk soalan. Zindik lain, zindik kafir. Fasik ni fasik dosa. Orang yang buat dosa besar, ataupun orang yang berurusan buat dosa kecil. Yang mana dia, kalau dalam kes mahkamah, kalau dia ditampilkan sebagai saksi, hakim tanya, awak ada saksi? Ada, bawa mai. Bawa fasik ni. Hakim kata ni saksi tak boleh pakai. Buang. Kalau mahkamah sivil, tilam dia jadi saksi. Mahkamah syariah tak boleh. Dia mesti orang yang betul clear. Time, ada lagi soalan? Dia kata palsu. Allahu Akbar. Cerita ni, cerita Bilal balik zaman Sayyidina Umar atau Abu Bakar. Saya ingat dalam buku tabligh kawan-kawan kita ni, Fadailul Amal, dalam tu ada dinakalkan cerita ini. Dan cerita ni adalah cerita yang benar. Sedangkan yang memang kalau dalam Hayatul Sahabah, kitab yang dikarang oleh Syekh Yusuf Al-Kandahlawi pun benda yang sama. Dan kitab sirah memang ada. Jadi kalau kata palsu tu, bahayalah. Sejauh mana kajian dia, apakah dia ada zaman itu,
Dia memang dia dah pasang CCTV. Bilal tak datang pun. Yang datang bukan Bilal. Cerita tu masyhur di kalangan ulama-ulama, menceritakan bila Bilal azan saja, itu pun atas permintaan cucu baginda Hasan dan Husain. Bila berkumandangnya suara Bilal ni, dia ni mempunyai satu kelebihan suara. Sebab tu yang mimpi melihat macam mana cara nak azan ialah Abdullah bin Zaid. Dia yang mimpi, kerana baginda sedang bertanya sahabat, apa cara yang kita boleh kumpulkan orang. Ada kata kita nyalakan api, baginda tak boleh, itu cara majus. Ada kata kita bunyikan trompet, kita bunyikan ketukan, itu berbagai-bagai cadangan. Baginda tak terima. Maka semua sahabat balik memikirkan masing-masing. Maka Abdullah bin Zaid bermimpi melihat, dalam mimpi dia Jibril sedang berada di tempat. Dia tanya Jibril macam mana cara nak memanggil dan kumpul. Jibril ajar dia kalimah-kalimah azan, satu demi satu dia ajar. Besok pagi-pagi dia datang beritahu kepada Nabi. Masa dia datang beritahu itulah Allah turunkan wahyu benda yang sama. Yang tak lama kemudian Sayyidina Umar datang bawa berita yang sama, iaitu azan. Maka baginda perintah Abdullah bin Zaid untuk mengajar Bilal, lakin Bilalan fa innahu anda sautan min. Ajar Bilal kerana dia lebih sedap suara daripada kamu. Maka dia ajarlah Bilal pun azan. Dan di padang mahsyar nanti kita akan diperdengarkan laungan azan daripada Bilal. Bilal ni orang yang akan, bila mana kita dibangunkan di padang mahsyar, baginda adalah orang yang kedua selepas Sayyidina Ibrahim. Baginda dibangunkan. Bila dibangunkan di padang mahsyar, di kanan baginda Sayyidina Abu Bakar, di kiri baginda Sayyidina Umar, di depan baginda Sayyidina Bilal. Dan Sayyidina Bilal akan menjadi orang yang akan bergerak di depan baginda untuk bergerak masuk ke syurga. Jadi kalau nak kata palsu, saya tak tahulah sejauh mana kajian. Benda itu tidak menjejaskan hukum, benda itu tidak bertentangan dengan fiqh, tidak mengubahkan satu-satu kefahaman. Kalau kita percayalah cerita Umar yang mana berlakunya kedatangan Bilal ini, tak merosakkan. Kalau dia tak percaya pun tak rosak. Tapi lebih baik kita percaya sebagai menjadi satu penghayatan betapa besarnya zaman keagungan Islam ketika baginda masih hidup. Bila Bilal azan saja, orang Madinah setiap orang keluar. Zaman itu tuan-tuan, dia bukan macam zaman sekarang. Ustaz saya masih kata, zaman dulu, zaman gelombang tak rosak. Kita di gelombang kita macam-macam pencemaran ada dalam ni. Dulu tak ada apa kosong. Sebab itu satu orang kalau dia naik tempat tinggi, kalau di Madinah dia panggil Jabal Abi Khubais, saya bila naik atas tu azan, sekeliling Mekah tu semua dengar. Dia pekik dengar habis, kerana suara pun tidak ada gelombang yang merosakkan suara. Hari ni kalau satu orang azan kat luar, kat dalam ni pun kita tak dengar, kerana kita ada berbagai-bagai pencemaran. Jadi suara Bilal ni kuat, sedap, dan Bilal dapat memberikan azan yang kesan dia mendalam dalam hati-hati sahabat. Jadi bila baginda dah wafat, ianya meninggalkan satu kenangan namun bila Bilal azan. Subhanallah, orang Madinah semua keluar menangis, mengingatkan zaman bagaimana mereka berada ketika baginda masih hidup. Kita tu tak ada masalah apa. Yang dikata palsu buat apa. Dan ada lain soalan? Harut dan Marut ni panjang cerita. Di dalam tafsir ada cerita dua malaikat tentang Harut dan Marut. Itu kena buka tafsir dan kena kupas cerita dalam kitab-kitab tafsir yang ulama sebut. Sama ada kitab yang besar, maka sana ada kupasan.
Jadi nampak tak ada persoalan. Jadi tuan-tuan, terima kasih banyak atas perhatian yang sama-sama kita dapat mendengar. Mudah-mudahan apa yang kita dengar dapat kita amal dan dapat kita sampaikan. Jadi seperti biasa, di belakang sana saya akan letak jadah dan tabung. Tuan-tuan terus menyumbang, membantu dalam usaha saya di Kampung Baru menggerakkan madrasah, pondok dan tahfiz untuk anak-anak dapat belajar dengan baik, insya-Allah. Dengan sokongan dan bantuan tuan-tuan, mereka juga kita terus mendoakan. 10 ringgit tuan-tuan bagi, 20 ringgit tuan-tuan bagi, sebenarnya tidak kosong, melainkan dengan doa-doa daripada anak-anak itu tuan-tuan. Jadi anggapkanlah ini sebagai sumbangan bulanan. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita keberkatan, kebaikan daripada apa yang disumbang. Jadi wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa kita dengar dapat sama kita amal dan sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi ajma'in. Allahumma ighfir dzunubana wassur ayubana wa khudh hawaijana wa shrah sudurana wa nawwir qulubana wa wasi' rizqana waj'al rizqana halalan tayyiban mubarakan fi. Allahumma taqabbal minna a'malana, taqabbal minna harakatina wa sakanatina wa jalawatina wa khalawatina ya rabbal alamin. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Allahumma ja'alna minasy syakirin wa ja'alna minal mutawadhi'in wa ja'alna minal khadi'in wa ja'alna minal mutamassikin wa minal muttasilin li awamirika ya rabbal alamin wa mujtanibina li nawahika ya rabbal alamin. Allahumma adim alana ni'matak ni'matal iman wal islam waj'alna natamassaku bi dinika ya rabbal alamin. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda. Allahumma aslihna wa aslih zata bainina wa sahih niyatana nawwir qulubana taqabbal a'malana waj'alha khalisatan liwajhikal karim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ta'ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Sekian saja wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.